Assalamualaikum. Hari ni Kak Fida nak kongsikan dengan anda siapa yang ada kain batik banyak kat rumah tu yang tak reti pakai kain batik, kan susah nak pakai, nak belit-belit. So hari ni kita buat apa tau? Kita buat kain batik segerong. Kita letak pinggang, kita selisih semua siap-siap. Kan? Kita ada kain batik. Tu dia. Tengok, boleh tengok. Kita buat siap-siap, bagi dia selisih siap. Ni tu dia. Yang berminat nak buat kain batik, yang nak bagi mudah pakai, boleh PM kat Fida, DM kat Fida. Boleh hantar kain batik mai kat sini. Kita buat bagi senang pakai. Bu getah, selisih siap-siap, sarung je. Sarung saja. Ikut labu, kita ikut tuan punya badan lah. Kalau orang tu tinggi, kain batik ni dia paling labu 42 inci. Jadi kalau orang rendah, kita kena potong sikit lah.